dengan keadaan getah dia pun kami selotip hari tu. Kita tak boleh simpan sayur dan ikan sebagainya, tak boleh lah. Sebab apa? Sebab sini memang tak sejuk. Sekarang ni mengharapkan satu ni lah untuk kita gunakan untuk simpan bekalan makanan untuk bulan Syakban dan masuk bulan Ramadan. Jadi barang nak masak sahur dan sebagainya. Kami kalau boleh nak usahakan lebih kurang dalam 3 atau 4 buah peta ais. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Kami di sini ada seramai 201 orang pelajar untuk tahun 2026. Terdiri daripada kalangan anak-anak yatim dan juga anak-anak asnaf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak di sini tidak ada sebarang yuran dikenakan, dan kamilah cikgu-cikgu yang mengusahakan keperluan-keperluan mereka yang ada di sini. Kita dapat 2 buah basuh baru yang dimanfaatkan oleh ratusan pelajar yang ada di sini. Yang di sini adalah salah sebuah penempatan pelajar yang menempatkan anak-anak yatim dan asnaf sejak selama kesian. Bukan saja di sini dan di rumah-rumah lain pun ada juga yang dah dapat mesin-mesin baru hasil daripada perkongsian daripada tuan-tuan dan puan-puan. Selagi mesin-mesin ini digunakan, mengalirlah pahalanya buat tuan-tuan dan puan-puan yang sudi berkongsi rezeki untuk mereka di sini, insya-Allah. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya ada nak kongsikan juga hajat kami. Minta maaflah sekiranya menyusahkan, tapi inilah usaha dan ikhtiar kami. Dan mulanya dalam masa yang sama kami pun ada peta ais yang dah uzur, yang selama ni kita gunakan dah lama sangat, dah dekat 8 tahun dah kita gunakan peti ais yang sama. Jadi sebelum ni kita ada 2 buah, tapi sebuah ni kalau tuan-tuan tengok dah banyak kali dah kita bagi juga ikan ke, dia jadi tak terah. Lepas tu yang kita sekarang ni mengharapkan satu ni lah untuk kita gunakan untuk simpan bekalan makanan untuk masak untuk anak-anak sini. Sekarang pun tuan-tuan dah masuk bulan Syakban, dah masuk bulan Ramadan. Jadi kita banyak nak perlukan peti ais ni. Sebab apa? Sebab nak simpan barang-barang nak masak sahur dan sebagainya. Kalau nak repeat pun sebenarnya dah berulang kali. Ada sebahagian rumah-rumah yang menempatkan anak-anak ni ada yang terpaksa berkongsi peta ais. Sebab apa? Sebab kekurangan peta ais di sini. Kami kalau boleh nak usahakan lebih kurang dalam 3 atau 4 buah peta ais untuk bulan Ramadan. Dah tak lama lagi. Jadi kami harap kalau boleh sebelum kita Ramadan ni kita dah dapat dah peta ais ni, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan untuk anak-anak yatim dan asnaf yang ramai di sini. Boleh bantu kami di sini dengan membeli produk-produk jualan online yang kami usahakan. Mudah-mudahan hasil pembelian itulah kami kumpulkan untuk keperluan ratusan anak-anak yang memerlukan di sini. Alhamdulillah, terima kasih Pakcik-pakcik.